Okey guys, sekarang kita berada di forum BIM Bootcamp yang menghimpunkan para peserta dan juga panel industri untuk berkongsi pengetahuan serta pengalaman mengenai penggunaan teknologi BIM ataupun Building Information Modelling dalam industri pembinaan. Dan forum ini memberi pendedahan tentang bagaimana BIM membantu dalam merancang dan mengurus projek secara digital dengan lebih sistematik dan efisien. Melalui perkongsian ini, para peserta dapat memahami kepentingan penggunaan BIM dalam mengurangkan kesilapan, meningkatkan kecekapan kerja serta menghasilkan projek yang lebih berkualiti, cepat dan tepat. Jom kita dengarkan sendiri pandangan dan perkongsian menarik daripada panel di forum ini. Hari ini kita nak present sikit tentang satu kolaborasi kita ada dengan CIDB. Syarikat kami Mimatek. Kita kolaborasi dengan CIDB untuk launch software BIM Malaysia yang pertama dari AI enabled. So teknologi kita ni is made in Malaysia and it is really catered to the Malaysian market. So kita harap dengan teknologi baru ini kita akan membolehkan bukan hanya kontrak-kontrak yang besar tapi semua orang dalam industri construction untuk memasuki bidang BIM inilah. So kita memang buatkan BIM ni proses ini lebih senang untuk semua orang participate dalam bidang ini. Kita sebagai practitioner industri, kita dah buat banyak projek kat Malaysia dan luar negara dan kita realise antara cabaran besar yang kita hadapi dalam industri adalah dari segi teknologi, di mana dia ada big gap between apa yang kita nak buat dengan apa yang practical di market. So dari kita punya experience buat projek, kita belajar and then the product of it is teknologi yang kita bangunkan lah. Program ni, apa yang kita nak expose terutama sekali kepada penduduk ataupun rakyat sinilah yang partisipan daripada Sabah ini adalah pada training. Training sebab apa? Di Sabah ini kita ada satu satelit yang akan dibuat nanti. Dan kemungkinan besar bulan September akan boleh beroperasi lah. Jadi daripada situ kita akan promote yang mana kita akan tarik all the crowd bersama dengan PKBAS iaitu Persatuan Kontraktor Bumi Putera Anak Sabah untuk menambahkan lagi ahli-ahli ini dalam kalangan kontraktor dan kita akan promote untuk dapatkan training-training yang ada di CIDB Digital ni. To be honest, di Sabah ni sebenarnya saya tahu dekat Sabah sebab saya punya tempat dari segi kesedaran tadi terlalu jauh gap compare to dengan Semenanjung. Jadi dengan ada inisiatif ini kita boleh upkan dia punya skilling sebab apa untuk BIM ini dia sangat penting untuk deliver projek-projek terutama sekali projek-projek government yang under JKR. Okey guys, jangan lupa terus mengikuti kami di CIDB TV untuk lebih banyak perkembangan menarik daripada ICW Borneo 2026. Bersama-sama kita membina masa depan pembinaan yang lebih inovatif dan juga mampan. Bye, jumpa lagi.